Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini adalah sebenarnya podcast pertama, siri pertama untuk bahagian tanjak. So hari ini kita ada tamu yang sangat istimewa yang akan menerangkan, berkongsi banyak cerita-cerita menarik tentang tanjak dari segi dia punya kenapa kita bertanjak, kenapa karakter-karakter tanjak ada rupanya karakter yang tegas, sedih. Nanti kita akan explore lebih dalam. So hari ini bersama saya Tuan Azmi yang sudi berkongsi hari ini. Terima kasih kerana datang ke podcast Pak Taylor lah. Ni lah kita punya tempat podcast. Tapi jangan nervous sangat bang. Steady kan. Steady lah. Dah pakai tanjak nampak tegak kan. Jadi kita nak cerita tentang tanjak lah. Tapi sebelum tu, boleh tak kita kenal-kenal dulu kan? Mungkin ramai nak tahu macam mana boleh terlibat dengan dunia orang kata warisan tanjak ni lah. Cerita macam mana? Okey, ceritanya bermula daripada 2017. 2017 masa tu Cikgu Khairul lah, cikgu saya jumpa asalnya borak-borak pasal sejarah je. Sejarah sebab saya memang minat sejarah kan. Lepas tu kawan saya suggest, dia kata minat tanjak kan. Masa tu kita pun pakai tanjak yang tak apa-apa lah. Senang cerita cakap crazy punya tanjak kan. Balai anjing pun mati kan. Punya keras tanjak tu kan. Tapi lama-lama saya jumpa Cikgu Khairul. Asalnya saya order kalau tak salah lam melayang masa tu. Saya tengok, unik kan. Lain langsung dengan yang sebelum ni kan. Yang biasa pegang sebelum ni lah. Biasa saya beli yang mula-mula dulu lah kan. Harga pun berbeza lah. Kita faham filosofi kat situ pun dah nampak dah. Bentuk tanjak. Pakai pun tak rasa pening kan. Selesa lah. Pening tu sebab apa yang sebelum ni? Keras? Keras. Dia bila kita pakai kat dahi tu kadang-kadang berkesan lah. Darah tak mengalir kan. So dari situ saya tempah lagi sampailah yang kelima kalau tak salah. Saya tempah, Cikgu Khairul offer. Dia kata, dia panggil saya Mi kan. Mi, berminat tak dengan, nak belajar tak pasal tanjak? Boleh je cikgu, cakap kan. Saya okey je, cakap kan. Tapi, ada tapi lah. Setahun saya kena peram. Cikgu nak uji sama ada saya ni sabar ke atau mendesak untuk belajar. So dalam tempoh setahun tu saya sabarlah tunggu bila panggilan nak panggil untuk belajar tanjak ni kan. So jadinya 2018 tu ujung lah macam tu. Cikgu Khairul telefon saya, WhatsApp lah kan. Okey, sediakan kain, datang rumah. Dari situlah 2018 tu saya mula belajar dengan Cikgu Khairul secara berdua lah kan. Lepas tu tahun 2019 Cikgu Khairul kebetulan guru saya, guru utama kami lah, Tuan Guru Johan Iskandar buat bengkel. Kami ada tahap-tahap dia, tahap 1, tahap 2 sampailah sekian tahap kan. So masa tu tahap 2 Cikgu Khairul kata pergilah, ambil dalam majlis. Maksudnya sebelum ni bukan dalam majlis, bergaram jugalah. Kita kan ada orang Melayu kan ada garam kan. So lebih formal bila kita masuk dalam satu majlis tu, bergaram dengan guru kita sendiri kan. Bergaram tu maksudnya? Kalau kita pasal tak, kalau orang tua kita cakap dulu, aku makan garam dulu kau. Benda tu memang betul. Memang ada dalam budaya berguru. Bergaram? Makan garam. Oh, makan garam? Makan garam. So saya ambil dalam majlis lah, yang lebih formal. So tahun 2019 tu saya ambil dalam bengkel tu dengan Guru Johan Iskandar. Sejak dari tu mula serius lah. Tapi sebab kita ni minat warisan, minat sejarah, semua dia relate kan, dia relate apa semua. Macam mana nak cakap dia terbatas sebab kerja. Sebab kita kerja memang kerja lah kan, kita ada kerja sendiri kan. Tapi sebab minat dengan tanjak ni, kita belajar bersungguh-sungguh lah. Belajar dulu macam kami, murid-murid lama lah kan, untuk satu tahap tu sekurang-kurangnya 2 tahun. Satu tahap tu untuk kita kena polish dalam tu. Polish betul-betul belajar, bagi betul-betul point dia lengkap lah. Baru naik satu-satu tahap. Dulu lah kan. Ni tahun bila ni? Tu sebelum PKP. Sebelum PKP. PKP start 2020 betul. 2021 tu selepas tu. Mungkin guru kami mungkin dah tak berapa sihat apa semua. Dia release satu-satu bengkel tu tak macam dulu. Dulu 2 tahun kan. Sekarang ada yang ambil
6 bulan. Ada yang short course lah. Dah jadi short course sebab okay. faktor guru lah kan. So kami nampak dekat situ mula banyak. Banyak orang minat nak belajar. So sebab lagi satunya adanya Pernilam ni Pertubuhan Penggiat Seni Alam Melayu. Platform untuk kami publish kepada umum lah di Facebook, di mana-mana medsos kan. So dekat situ bila kami publish, ramai orang join. Join masuk bengkel, anak-anak muda semua kan. So kami nampak benda ni makin naik lah. Macam mana tadi Abang cerita terlibat dengan pembuatan tanjak ni kan? Biasanya kan ramai je orang yang masuk tapi keluar. Tak orang kata tak serius kan? Macam mana, apa yang buat serius tu? Apa alasan dia? Macam mana? Dia cakap dia kalau dalam hati tu tak minat, dia akan masuk bengkel. Sebenarnya tak minat tapi ada motif lain, duit bisnes mata-mata lah. Bisnes mata-mata. So dia sebenarnya dia dapat kreasi ya. Contohlah tanjak tiruan kan. Tapi dia nak masuk bengkel ni sebenarnya dia sekadar nak aku ambil metod ni lah. Contoh kan. Apa tu? Belajar ambil tahap 1. Lepas tu keluar buat. Olah sendirilah. Maksudnya macam kita cakap asal boleh macam tu. Asal boleh lah. Asal boleh lah. Asal nampak rupa lah. Ya, asal rupa. Itulah dia. Okay, nanti kita cerita tu pasal tanjak kreasi tu kan. Lebih mendalami kan. Tapi hari ni kita nak tengok macam mana konsep yang tadi kita sebut tu sebelum kita start podcast, iaitu konsep alif bata tu. Mungkin saya yakin ramai sangat yang baru kenal ni atau dengar perkataan alif bata ni. Mungkin boleh cerita sikit tak? Boleh. Okay, simbolnya alif bata ni, tanjak simbol yang mewakili tanah orang Melayu. Maksudnya kita lah orang Melayu kan. So kalau kita tak jaga, kita tak sayang dengan kita punya apa yang kita sebut sebagai warisan, siapa lagi betul? Kita lah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tak ada orang tu di ni kan. Bukan dia kata kita resis 3R kan. Tak boleh lah kan. So daripada situ alif bata ni dia melambangkan alif bata. Alif tu simbolik kepada Al-Quran, melambangkan agama Islam lah. Alif kan, satu kan, Allah kan. Lepas tu ba ni dia melambangkan kepada keris dan juga bangsa lah. Kita sebagai orang Melayu, sebenarnya hulu keris ni melambangkan sesuatu etnik lah kan. Contohlah macam orang Banjar ke, Bugis ke, tu kan. Sekian. Ta ni dia melambangkan kepada tanjak, tengkolok, melambangkan tanah yang dia pijak, iaitu tanah kita lah, tanah Melayu. Kita yang pijak kan. So penting lah. Jadi di satu sudut tanjak ni sebenarnya mengingatkan kita lah. Mengingatkan kita balik tadi tu. Dia mesti relate. Tanjak, keris mesti relate. Mesti bersatu juga walau macam mana pun. Sebab tu lah benda ni hilang sebenarnya dalam jati diri orang Melayu kita sendiri. Selepas merdeka, mungkin masa tu British kan, dia tak bagi kita pakai keris sebagai identiti IC kita lah. Dulu keris ni IC sebenarnya. Tok moyang kita semua dulu kan, dia tengok bulu keris dia tahu, dia tengok sampir dia tahu. Itu apa tu bak keris lah, lain lah kan. Tapi orang putih ni dia kata ni dagger kan, keris lah membahayakan. Macam Jepun tak boleh bawa samurai, kita tak boleh bawa keris. So dia sikit-sikit dia polish, hilang benda tu. Tapi benda ni wujud balik sekitar era 80-an ke atas lah. Tanjak dia keluar balik kan? Ada balik. Dia ada balik. Mungkin ada yang sedar lah kan. Hilang benda ni kan. Tapi akhirnya kita nampak paling ketara orang Melayu lah sendiri. Dulu 2018 ke bawah, cikgu saya ada cakap, dia pernah cerita kat saya, kita pakai baju Melayu pergi jalan-jalan tak. Orang Melayu sini cakap, kau nak bersilat ke apa? Apa benda bersilat? Pakai baju je nak bersilat. Pernah sampai ke tahap macam tu lah. Sampai macam tu kan. Tapi selepas 2018 lah, paling ketara kami bila dah publish banyak kat tempat medsos kan, orang dah boleh terima. So kita tengok pun sekarang orang makin meriah dengan makin keris, tanjak, busana tu sendiri. Betul. Sekurang-kurangnya kita orang Melayu kalau yang baru nak berjinak ni, carilah
identiti kita, maksudnya keris, tanjak satu ada di rumah. Ada di rumah. Permulaan lah kan. Dan belajar di sebalik maksud dia. Yes, betul. Kalau contoh, carilah orang yang lebih tepat lah. Kalau macam kami, pertubuhan penggiat seni alam Melayu lah. Ataupun di Muka Biru kami panggil penilam. Penilam. Situ boleh rujuk lah. Banyak sharing-sharing kat situ lah. Kalau di TT pula, ada juga penilam kebangsaan kat situ. So banyaklah input-input yang kami bagi kat situ untuk anak-anak bangsa kita lah. Untuk memahami, untuk memahami warisan tadi. Warisan ni kan. Okey. Jadi dekat sini tadi kita ada bincang-bincang juga kan. Ada yang karakter-karakter tanjak tadi yang pasal tegas, kan, ada yang berduka. Kan itu sedih, itu mungkin ramai yang tak perasan lah pasal benda tu, tapi kita nak discuss benda tu lepas kita rehat ni. Jadi kita rehat dulu, kita bagi kita punya Tuan Azmi ni santai-santai sikit supaya tak nervous sangat. Jadi kita rehat, tengok lepas iklan ni kita akan sambung balik. Kita dah habis break, dah santai-santai sikit, dah okey sikit, tak nervous. Kurang sikit lah. Tadi dia nervous, geletar tangan. Okey, jom kita nak cerita pasal karakter tanjak ni. Jadi saya pun baru tahu sebenarnya tanjak ni ada karakter dia yang tegas, ada karakter dia yang orang kata duka, sedih tu kan. Mungkin boleh tak cerita beberapa karakter yang ada pada tanjak ni? Okay, kalau kita tengok karakter ni dia ada lebih kurang 4 karakter jenis-jenis tanjak yang bila kita pakai, kita akan nampak garang, tegas, sedih, berduka, ataupun kita dilama cinta, macam tu lah kan. Contohlah untuk kita nampak muka kita sombong dan juga garang dan tegas lah. Selalunya kalau Lakoda Trong, contoh saya rasa ada tadi, sahabat saya pernah buat, Tok Beruas dan Pancung Tak Bertanya. Lepas tu kalau kita pakai tanjak-tanjak yang tadi tu, automatik air muka kita ni, walaupun kita jenis yang senyum, nampak macam wah handsome berada ni kan, tapi bila kita pakai dia, kita akan jadi in character. So automatik muka tu akan jadi macam garang, bengis dan tegas lah. So orang akan tengok, nampak orang kata macam gurun lah kan. Menggerunkan lah kan. Menggerunkan. So kalau kita tengok, kalau seseorang pemimpin zaman dulu kan, katalah dia angkatan Ulu Balang kan, Ulu Balang. Betul lah. Bila dia pakai tu, anak-anak Ulu Balang ni, ataupun kita panggil askar-askar bawahan ni, akan tengok dia takut lah pemimpin ni. Dia ada karakter kat situ kan. Itu salah satulah. So macam duka pula, sedih lah kan. Dia selalunya bugis tak balik, takut tukang besi. Macam bugis tak balik ni, kita meninggalkan tanah air dan kita terus menetap di Semenanjung lah. Contoh kan, kita berasal daripada Sulawesi tu, kita mari ke sini kan. So terus tinggal anak kampung halaman. So kita sedih lah kan. Lepas tu macam tukar besi pun sama juga, lebih kurang. Betul megah dan mewah ni, megah kita faham lah. Bila kita pakai tanjak, nampak megah, nampak macam orang kaya lah. Nampak orang kaya lah. Contoh tanjak apa tu? Kita contoh lah, contoh seorang sultan dipakai dendam tak sudah. Dah tentu kita nampak wow, memang megah lah kan. Sultan macam mahkota lah. So kita rakyat biasa, kita boleh pakai solok timbu. Solok timbu kepada orang biasa lah maksudnya kan. Bila kita pakai, sama, nampak megah, nampak mewah kan. Tu solok timbu lah contoh kan. Tu kita pun tak bawa sampel, tapi dalam buku kita ada. Lepas tu yang macam bunga dan cinta ni, selalunya dia lebih kepada getam budu dan juga api-api. Api-api macam sahabat saya cerita tadi adalah pola-polara. Getam budu ni bentuk dia pun kita akan nampak macam penutup bekas kan. Getam budu ni dipakai oleh siapa biasanya? Selalunya Kelantan lah. Orang Kelantan dia akan pakai getam budu, sultan dia, pembesar-pembesar dia. Sebab getam budu ni adalah tempat simpanan, menyimpan segala rahsia sultan. So getam budu lah kan. Dia cantik, sebenarnya dia sangat cantik dengan bunganya kan. Bentuk dia tu
macam songkok, macam songkok tapi dia ada bunga dia. Di tengah tu kan? Depan dia tu. So bila kita pakai, kita akan jadi macam wow. Cantik lah kan. Tu. Menyerikan lah. Kita punya karakter kan. Okay, jadi macam tadi kita dah tahu empat karakter tanjak ni. Salah satunya tegas kan. Tegas. Macam tegas ni biasa dipakaikan untuk macam laksamana lah. Selalunya ketua-ketua armada ataupun hulu balang yang berjawatan tinggi. Ada contoh boleh kita tunjuk satu yang tegas lah. Okay. Yang tengah dipakai ni. Ni pun salah satu ni lah kita tunjuk, Ada juga. Ada. Ni salah satu daripada pancung tak bertanya. Sejak lama ni pergi Perak So contoh kita pakai ni. Dia automatik dia akan jadi muka kita, karakter kita berbeza. So dengan ketepinya, dengan dia punya bentuk tu, dia jadi garang. Tegas kan seorang. Inilah dia, pancung tak bertanya kan. Ini salah satu tanjak yang paling saya suka lah. Dan yang paling hot selling sekarang? Hot selling betul. Ramai orang nak pancung tak bertanya ni. Yes, inilah dia pancung tak bertanya. Okay, mungkin boleh ni sharing tak bang? Kalau macam misalnya orang yang mencari tanjak pertama, kan, boleh recommend tanjak apa? Macam mana nak cari tu? Dia cari tanjak pertama ni? Macam kami akan tanya. Dia nak pakai nampak segak ke, mewah ke, ataupun nak nampak jadi garang ke, kita akan tanyalah. So kadang-kadang orang yang tak tahu, kita akan bagi tahu. So kadang-kadang ada orang yang mungkin dah tahu sikit-sikit kan. Dia terus cakap, bang, boleh tak saya nak tempah tanjak sekian. Boleh? Kita akan kata boleh lah. So kalau dia kata dia tak tahu langsung, dia nak karakter macam mana, kita akan suggest lah. Yang tadi tu lah, berdasarkan empat tu lah. Itu salah satu lah. Ini salah satu cara untuk buat keputusan lah. Nak nampak garang ke. Sebenarnya duka sedih tu ada cerita juga. Contoh macam kematian. Takkan kita pakai yang tinggi, yang megah-megah kan. So tak kena kan. So kita kena pakai yang macam tadi tu lah. Menundur pergi start balik, takut tukang besi yang karakter dia agak biasa kan. Tak terlalu menonjol sangat kan. Tu yang orang Melayu kita ni, dia filosofi dia halus lah. Dalam tanjak dia tu kita tak sedar. Bila kita dah belajar, kita baru tahu macam gini kan. Yang kita tahu sekarang ni lah, pakai baju hitam, baju putih, standard lah orang kata. Standard kan. Pergi tempat orang meninggal kan. Sebenarnya dulu macam tu. Dia ada karakter dia, nak pergi sini aku kena pakai macam ni. Dia menundukkan diri dia kan untuk melawat ziarah. Hebat lah kan. Kan macam sebelum ni pun kita pernah buat podcast kan tentang Ikatan Songket. Betul. Jadi bila waktu-waktu tertentu tukar gaya kan. Betul. Keris sama-sama. Betul, keris dengan pamor dia, dengan dia punya kayu, hulu dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya terlalu kaya dengan falsafah lah. Sangat kaya dengan falsafah lah. Macam tanjak lah kan kita cakap kan. Since kita borak pasal tanjak. Tanjak tu sendiri, dia bukan orang bagi kain kita lipat-lipat terus jadi dia. Tidak. Dia mesti saya ingat pesan guru saya sendiri lah. Cikgu saya sendiri, kalau kami sebagai seorang pengarang tanjak, kita panggil pengarang tanjak. Zikir yang Rasulullah cakap zikir paling baik adalah Nabi Idris. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, betul. Amalkan tu. Setiap kali kita melipat, kita amalkan tu. Apa kerja pun sebenarnya. Tak kisah. Sambil bekerja lah. Kita bekerja ke komputer ke apa, kat office ke, kita amalkan tu. InsyaAllah kerja kita tak sedar. Kita buat jadi berkat lah kan. Sebenarnya zikir tu salah satu benda yang paling penting yang kena ada dalam diri. Sambil berkarya tu sambil berzikir lah. Ya, sambil berzikir kan. Okay, nampaknya menarik ni. Kita dah mula mendalami tentang tanjak. Lepas tu kita dah nampak rupanya tanjak tu ada karakter-karakter dia. Dan macam tadi yang disebutkan, setiap karakter tu disesuaikan pula dengan warna kan. Kalau yang tadi garang, merah. Semua orang tahu merah ni adalah salah satu warna yang gah kan. Garang semua. Bila orang pakai tu automatik nampak muka seseorang ni. Kalau macam warna gold, warna emas tu, adakah khusus dia untuk sultan? Macam mana? Kalau diikutkan contoh macam
Perak pula dia bukanlah warna gold ataupun warna kuning. Perak dia lebih kepada warna putih krim ataupun putih kan. Kalau tengok Tanjak Sultan Nazrin, ada yang warna putih susu kan. Dia lain sikit. Tapi kalau kita tengok macam Negeri Sembilan, ada yang dipakai warna Desta yang berwarna kuning. Ada yang pakai warna hitam gold. Itu adalah warna-warna asas yang ada pada seseorang pembesar yang tinggi lah. Adakah khusus Sultan warna tu? Ke tak juga? Sebenarnya dia ada beza. Adat istiadat semua ni kan. Kalau macam adat istiadat ni, kita tak boleh lah. Dalam adat istiadat lah. Kan, kita tak boleh lah. Tapi kalau di luar tu, boleh je. Boleh je lah. Tapi kalau diundang untuk pergi ke istana, kita kena ikut adat istiadat sana. Yang berlainan dengan Sultan lah kan. Kalau dia pakai kuning, kita tak boleh lah. Informasi penting tu. Sebab kadang-kadang ada orang di komen, oh tak boleh ni Sultan. Kan? Sedangkan dia ada namanya adat istiadat tadi tu kan. Dia keliru dengan adat istiadat dengan formal. Dah bercampur dah. Bila kita cakap ni, oh Sultan je kan. Sebenarnya tak. Adat istiadat. Sebab saya pernah tanya juga dengan Dr. Join Iskandar ni kan. Saya tanya dia, contohlah macam tentang Raja Sehari kan. Kalau macam Raja Sehari dia kata boleh dikhususkan kan. Nama pun Raja Sehari kan. Sehari tu je lah. Sehari tu je lah betul. Kan? So macam kita kan Raja Sehari kan. Yang kami faham lah. Kita siapa yang dah berkahwin, hari tu saja kita yang dibagi, kita rasa dinobatkan sebagai raja kan. So kita rasa macam wow kan. Waktu tu je lah kan. Tapi selebihnya kalau nak akan datang kita nak pakai tu tak boleh lah. Kan. Khusus pada hari tu. Khusus pada hari tu saja. Dibenarkan pada tu. Kecuali 4 kali lah. Ya, lain cerita kan. 4 kali dapat. Memang tengok ni kan. Tak adalah, kita kena melawak juga. Kau tak terlalu serius. Okey, lepas ni kita akan rehat. Tadi Tuan Azmi dia dah share banyak benda. Setelah ni ada seorang lagi yang kita akan gali bedah. Tanjak yang dipakai oleh Hang Tuah. Jadi kita suspend juga ni. Mungkin sebab ramai tak tahu macam mana Hang Tuah dulu bertanjak kan. Jadi kita akan bersama lepas kita habis iklan yang ni. Kita akan bersama dengan seorang guru pembuatan tanjak yang disegani lah. So kita rehat dulu. Jumpa lepasnya. Okey, kita kembali habis rehat. Tapi kali ni kita nampak host guest berubah kan. Tadi dengan Tuan Azmi, sekarang kita dengan Cikgu Mitch AI. Betul? Mitch AI. Dia juga Mitch AI kan? AI. Okay, Mitch AI lah. Tapi selain tu dia kena juga dengan nama Cikgu Khairul lah. Cikgu Khairul lah. Okay, jadi Cikgu mungkin sebelum kita cerita lebih dalam lah. Mungkin kita tahu Cikgu pun dah lama kan dalam bidang ni kan. Boleh ke cerita sikit kenapa serius dalam pembuatan tanjak ni? Apa yang buat betul-betul semangat tu? Apa yang buat semangat tu? Apa yang mendorong lah nak melestarikan tanjak ni? Pertamanya sebab kita, kalau orang minat, saya menggila. Menggila? Apa yang boleh menggila tu? Saya menggila ni sebab apa? Sebab daripada zaman awal kita silat lah kan. Jadi kita dah biasa tengok. Okey. Orang pakai terkolong kan. Kemudian kita tengok orang pakai tanjak dalam majlis-majlis. Saya di masa dulu saya dekat UKM, saya belajar di UKM. Jadi saya biasa tengok semua tu. Dalam persilatan ada terkolong, ada tanjak. Jadi timbul ada satu perasaan lah. Ni lama-lama tu dia, kita kata makin membesar dalam hati kita. Ada tak? Macam mana kita nak belajar ni? Boleh tak aku belajar ni? Cara mana aku nak belajar dan mana aku nak cari guru? Daripada situlah kita mula timbul perasaan tu dan kita mencarilah. Tahun bila tu? Saya mula mencari tu sekitar 2010. 2010 cari. Warna baring lah. Terbalik sana, terbalik sini. Siku memang cacar tanah lah. Memang kita tak jumpa jalan. Jadi merabai-rabai lah. Sehinggalah pada tahun 2012, guru saya, Guru Johan Iskandar. 2012? 2012. Buat bengkel yang pertama di Masjid At-Taqwa di TTDI. Oh, okey. Itu yang pertama. Dan bermulalah. Jadi pembelajaran saya ni bukan hanya setakat di bengkel. Selepas daripada bengkel tu, saya mengambil inisiatif sendiri, usaha pergi ke rumah guru saya,
bertahun-tahun lah, bertahun-tahun. Personal lah tu. Personal lah. Kita nak faham lagi. Kita nak tahu lagi sebab benda ni satu benda yang bagi saya sangat menarik. Satu item yang sangat unik sebab dia duk atas kepala. Barang duk atas kepala ni memang unik. Tempat paling tinggi sekali Apa cerita dia, apa rahsia tanjak ni orang Melayu pakai sangat, orang Melayu jaga sangat ni. Kenapa? Yang itu menyebabkan saya bertahun-tahun sehinggalah pada tahun 2015 kalau tak silap saya barulah ada bengkel yang formal. Bengkel yang seterusnya daripada 2012 tu sampai ke 2015 baru ada bengkel yang kedua. Dan sebelum tu guru saya dah cakap, dia kata aku rasa aku nak buat road tour. Saya pun pelik road tour pasal tak pernah, jarang kita dengar road tour buat bengkel tanjak jadi saya pun macam tak pot sangat lah. Tapi bila tengok betul rupanya. Jadi 2015 memang dibuat betul lah. Buat betul. 2015 seterusnya bertahun-tahun sampailah sekarang masih berjalan lagi bengkel yang tanjak dia. Dan saya rasa satu benda yang saya seronok lah. Dapat benda yang saya nak. Jadi sebab tu saya betul-betul mengambil faham, mengambil tahu, mengambil cerita dia tu supaya kita lekat, supaya dia mendarah daging. Supaya kita ingat dan kita tahu jalan cerita gini. Walaupun ada masa-masa tu kadang ada masa tu macam tanjak-tanjak yang jarang orang tempah, yang kita lupa. Tapi kalau mana yang biasa orang tempah tu, insya-Allah kita ingat. Faham? Jadi daripada situ bermulalah tanjak punya cerita tu. Kita dah mendalami tu. Kita dah lebih daripada kenal, kita dah cinta. Okey. Cinta ni sampai mati bos. Sampai mati. Jadi kita sanggup berkorban masa, duit kita, apa sajalah demi mendapatkan apa yang kita minat tu, yang kita cita-citakan sampai dapat. Sekarang ni full time ke macam mana buat? Saya editor. Editor untuk novel, untuk apa? Novel lah. Untuk orang kita edit lah. Dan sambil tu saya penulis sebelum masa lah. Penulis sebelum masa. Saya tulis novel lah banyak. Banyak novel lah. Sambil tu buat tanjak lah. Buat tanjak ni kalau ada tempah kita buat. Atas tempahan. Kadang-kadang je kita buat ready made, kadang datang malas tu tak buat lah. Kalau kita gaji tu kita buat 1-2 tu supaya kita jangan lupa lah. Yang itu kat mana tu ready made tu dijual di? Saya letak kat Facebook je. Di Facebook kan? Di Facebook page? Facebook saya Peniup Serunai. Apa? Peniup Serunai. Peniup Serunai. Okey, nanti kita letak kat sini. Tiga kita letak Peniup Serunai. Okey cikgu. Tadi kita sebenarnya ni orang kata podcast kedua, tapi ini akan jadi episod pertama. Macam itulah. Tadi cikgu dengar juga kan topik-topik yang kita bincang tu kan. Jadi kita nak mendalami sikit pasal tanjak ni. Tadi dah cerita pasal 4 karakter tanjak tu. Antara 4 ni lah, kalau secara personal ni cikgu suka yang mana secara peribadi? Tanjak ni yang antara garang, sedih, duka ni. Kalau secara personal saya lebih suka yang jenis yang merendah diri lah. Yang merendah diri contohnya? Contoh macam yang patah kepak, last muda-muda. Saya jenis tak minat yang menonjol tinggi-tinggi macam Datuk Nikah kahwin tu, saya tak minat. Saya minat yang rendah-rendah tu, saya suka macam tu. Saya suka macam tu. Tahu kenapa? Tapi memang mungkin kita punya jiwa lah kata orang kan. Memang jiwa orang tak sama lah Ada yang tapi ada juga masa-masa kita berasa nak pakai tu kadang tengok majlis. Bukan kita rasa tu tidak dibuat. Rasa tu datang sendiri macam mana kita nak pakai tanjak apa. Yang contohlah macam malam tu saya rasa nak pakai tanjak ni lah. Besok pagi kita ambil tanjak lain. Nak pakai. Ada macam tu. Kadang-kadang lain lah rasa dia dah plan lain. Dah plan lain. Pasti time kadang boleh juga jadi macam tu. Susah nak rancang kita. Faham? Macam sekarang ni kita tengok baru-baru ni lah ada isu yang viral kan. Macam mana tu cikgu? Mungkin isu adalah isu yang salah satu. Banyaklah isu yang viral kan. Tapi salah satu yang nak sebut artis bukan, sebutlah umum je lah kan. Tanjak yang dicampak. Jadi di situ kita tengok pelbagai respon. Ada yang kata marah lah, kenapa tanjak ni dicampak kan. Tapi ada yang kita juga tengok respon dia yang kata jangan, dia respon balik yang marah tu. Dia kata relax lah ni, janganlah lebih-lebih pula bukan agama pun. Macam mana? Jadi kita gini, tadi sahabat saya Saudara Azmi dah terangkan tentang konsep dalam alam Melayu. Alif Bata ya. Agama bangsa tanah air. Jadi tanjak ni jatuh pada tak. Tanjak. Dan kalau kita ni yang kita tengok kan, falsafah orang Melayu ni dia cantik. Orang leluhur kita dah buat cantik. Jadi kita ni sebagai orang bawah, kita warisi, kita bawa aja. Tanpa perlu mereka benda-benda yang baru. Jadi tanjak tu berasal daripada perkataan tanah yang dipijak. Bila kata masuk tanah yang dipijak, maksud yang lebih mendalam adalah
tanah ini, tanah Melayu ni, dia mengakui apabila dia pakai tanjak, dia memperakui tanah Melayu ni adalah tanah dia, tempat air dia, dan dia kena pertahankan. Jadi apabila jatuh tanjak ni pada tanah air, jadi besar tak? Besar kan, satu benda perkara besar. Jadi apabila berlaku isu yang baru-baru ni, jadi kalau kita mengambil faham yang ke situ, dia akan nampak. Tanjak ni bukan cerita main-main. Barang atas kepala. Kalau barang atas kepala ni, contohlah kita lah kan, songkok kawan ambil, dia ambil dia bijak-bijak, rasa macam mana? Iyalah. Kita ambil songkok atas kepala kita, baling, kita rasa macam mana? Kan? Jadi begitu juga tanjak lebih lagi lah. Sebab dia ada cerita dia, ada perjalanan dia, ada falsafah dia yang tersendiri, yang tersembunyi di sebalik perkara tersebut. Jadi menyebabkan dia merupakan satu item yang membawa kepada pelambangan tadi tu kan. Agama juga kan, tadi tu kan. Tanah. Apa tadi? Alif, ba, tak agama, bangsa dengan tanah air. Dia mewakili tadi itulah. Kalau dah mewakili tanah air memang besar. Bukan cerita main-main. Bukan cerita macam contoh kisah apa, anak Raja Pahang kan, ditikam apabila dia main sepak raga. Masa tu dia panggil sepak raga, terkena dia star, jatuh. Waktu tengah naik apa kuda, tak silap saya nama Tuan Mamat, ditikam dia. Tapi perbuatan tu salah lah. Kita tak kata perbuatan tu betul ataupun tidak macam mana, tapi masalah. Tapi nak ceritakan nilaian tanjak yang berada di atas kepala tu satu benda bukan yang main-main. Bukan benda main-main ni. Bukan perkara main-main, dia benda yang besar. Benda yang besar. Jadi apabila kalau kata orang tu, dia kata, come on lah brother, relax lah. Relax, jangan marah. Maksudnya dia tak faham ataupun dia tidak dapat maklumat. Info tu dia tak tahu. Jadi kita pun tak boleh. Tapi syaknya tak faham lah, tak sampai info tu lah. Dan tidak mencari pun. Saya pun baru tahu. Sebab kita ambil bully. Okey, betul. Kita rasa dalam zaman yang sekarang ni bukan satu keperluan kita nak memakai tanjak, kecuali dalam majlis-majlis tertentu. Tapi bila pelan-pelan kita belajar dan memahami, kita akan nampak lah. Sebenarnya alam Melayu ni dia macam satu rantaian yang besar. Pusing. Dia berkait-kait lah. Betul. Dia tanjaknya, kerisnya, betul. Kayanya semua habis berkait. Jadi kalau dia dah mendalami satu, dia akan terkait semua. Dia akan berkait. Kalau contohlah kalau kata orang tu belajar tanjak. Mula belajar silat, dia belajar senjata. Nanti dia akan nampak mesti akan berkaitan antara tanjak, silat dan senjata ni. Dia akan nampak sikit dia akan nampak dan faham kenapa ilmu orang Melayu tu macam satu rantaian, satu rantai yang besar lah. Dia nampak benda tu semua berkait, satu circle yang besar. Okey, kita tadi cerita pasal yang isu tu kan, yang viral tu kan. Mungkin ramai orang Melayu ni juga dia perlu tahulah apa je orang kata etika lah memakai tanjak ni kan, ataupun pantang larang ke, macam tu kan. Benda-benda yang dia kena jagalah. Boleh cik kongsikan. Dari segi bercerita dari segi larangan, yang pertama sekali lah, yang ini memang disebutkan dalam hadis, saya tak ingat lah hadisnya, adalah baru ni saya cek balik, ada jumpa balik. Larangan memakai warna zafron. Warna zafron? Warna zafron atau warna saffron. Warna jenis macam bunga yang ubat-ubat. Okey, macam orin-orin ke? Gelap, warna saffron tu dilarang. Okey. Dalam agama, dan begitu juga dalam bidang tanjak ni, destar ni, dia dilarang jugalah membuat destar tanjak berwarna saffron. Memang secara kalau kita belajar secara tradisional memang akan ada. Sebab larangan ni macam mana saya nak cakap mungkin terpakai pada mereka yang belajar. Kalau tak belajar perlu apa betul. hentam je lah. Tapi bila orang yang belajar ilmu ni dipanggil secara ada titisan ni, dipanggil titisan terimba lah. Dalam belajar tanjak tradisional kita tak panggil sanad, kita panggil titisan, tapi benda yang sama macam sanad. Konsep dia sama lah. Konsep sama, tapi kita titisan terimba. Jadi apabila belajar konsep tradisional dalam tanjak ni pun kita nampak larangan dalam bertanjak ni macam mana. Okey, itu yang pertama. Warna tadi tu lah, warna zafran. Itu untuk raja juga ke? Semua orang. Semua? Sebab tu kalau kita tengok raja tak ada warna tu. Kuning dia lain kan? Kuning yang cair tu kan? Warna putih. Putih macam putih susu. Warna putih gading. Macam tu. Jadi yang kedua, larangan dalam bentuk dia pula. Okey. Bentuk tu tak boleh dalam bentuk ya. Dalam bentuk ya tu tidak dibenarkan dalam belajar tanjak tradisional, sebab ya tu apabila diterbalikkan dia jadi macam dua batu nisan. Maknanya lambang kematian. Kalau kita tengok dalam alam Melayu, orang Melayu ni nisan dia ada dua. Jadi istilah dalam kaitan dalam pembelajaran tanjak dalam berbentuk bentuknya. Ada ke tanjak bentuk tak ada? Ada juga. Tanjak warisan ke tanjak kreasi? Warisan kreasi pun saya tak
berani cakap, tapi memang ada lah. Oh, memang ada lah. Memang ada. Dah ada orang pakai juga. Ada. Okey. Kita tak bercerita lah. Takut jadi sensitif lah kan. Jadi kita cerita seterusnya lah. Tanjak, dalam larangan memakai tanjak ni, kita tak boleh langkah. Langkah tanjak. Apa semua tak boleh. Jadi itu sebenarnya satu benda yang kita rasa ni common lah, common sense lah. Benda yang tidak manis lah, macam songkok kita orang pijak-pijak, marah kan. Orang langkah-langkah, tak payah pijak, orang langkah pun marah. Kau ni pahal ambil songkok aku dah pijak kan. Orang marah. Jadi benda tak kepala. Benda yang sesuatu yang tak kena pada tempat. Nanti mesti akan jumpa soalan macam ni lah. Dia kata ini kan bukannya haram pun. Kalau dia kata mungkin senang saya jawapan tak apa lah. Okey. Kita kongsi kan. Kalau dia kata bukan haram, sini kau punya songkok aku nak pijak. Okey. Kalau kau marah apa? Kalau kau tak marah okey lah. Tapi ada kau marah tak? Kau punya tanjak ke kau punya apa? Songkok aku nak pijak. Kau punya topi lah cap kau beli kan. Aku nak pijak. Kalau langkah boleh lah. Lepas tu kau pakai balik. Lepas aku pijak atau langkah kau pakai balik. Rasa macam ni? Iyalah. Best lah. Betul. Kalau kena pijak dengan kaki dia, pijak. Kau pakai balik. Itu benda radio kepala kan. Kau pakai balik. Tengok kau marah ke tak marah. Tu. Kalau tak marah okey lah. Kalau marah nanti dia cakap kau dosa pun. Ya. Dia cakap macam oh jawapan tu saya dah lama tunggu. Dah lama tunggu eh. Tahun 2025 baru keluar. Kita nak viralkan lah. Dah lama saya siapkan jawapan tu. Okey. Dah lama. Okey, apa lagi juga tadi? Tanjak negeri di mana sultannya mati. Oh. Dia merupakan satu larangan dalam, macam saya cakap tadi, masih lagi pada mereka yang belajar dalam tanjak tradisional ni. Larangan itu adalah larangan keempat. Sultan tidak dibenarkan. Maknanya kalau contohlah dari satu-satu negeri atau negara itu berlaku pemberontakan, sultan dia kena bunuh. Tanjak tu kita tak boleh pakai sehingga ada dia punya pengecualian, sehingga ia mendapat pengadilan. Maksudnya selepas daripada berlakunya peristiwa tersebut, kemudian adalah pihak-pihak lain yang mengambil inisiatif untuk membawa kes tersebut dan mendapatkan keadilan, barulah boleh diguna pakai. Oh. Sebagai menghormati, macam kita pernah berlaku dalam sejarah lah. Pernah berlaku dalam sejarah. Dan macam kita cerita tadi, sebab dia mewakili tanah air. Jadi kalau kita pakai juga, maknanya kita tidak menghormati sultan yang mati kena bunuh. Jadi itu larangan yang seterusnya. Jadi pada mereka yang belajar dalam tanjak tradisional, dia akan faham lah. Berapa tadi total larangan tadi tu yang? Lebih kurang 4. 4 larangan tadi tu lah. Itu kira bagi kalau pelajar-pelajar yang belajar secara tradisional tu kena pegang betul-betul lah. Tadi warna za'faran tu, kemudian bentuk ya, larangan pijak atau pijak, langkah, dan sultan yang mati dibunuh. Jadi 4 larangan ni. Pegang sangat-sangat lah. 4 ni Tapi macam saya cakap tadi, saya tegaskan lagi, bagi mereka yang belajar tanjak tradisional, belajar secara guru, inilah dia. Kalau dia tak belajar tu, saya tak tahulah. Melalui apa tadi? Titisan rimba tu Titisan terimba. Jadi melalui titisan terimba ada 4 larangan yang terkait tanjak ni lah. Yang guru saya maklumkan dan catatkan dalam buku. Itu 4 perkara. Okey, lepas ni menarik ni. Kita dah mula faham. Nampaknya dah makin terbuka minda lah. Terbuka minda. Dengan harapan lebih ramai orang ambil tahu lepas ni. InsyaAllah. Okey, lepas ni kita nak bedah ni kan, tanjak yang dipakai oleh Laksamana Hang Tuah. Tapi kita rehat dulu. Lepas rehat ni baru kita akan bersama dengan Cikgu Nich bersama-sama melihat bagaimana sebenarnya tanjak yang dipakai oleh Laksamana Hang Tuah. So subscribe dulu. Lepas ni iklan ni kita akan sambung balik. Okey, cikgu. Kita dah habis rehat, dah segar sikit kan. So, untuk kemuncak adalah, cikgu. Ramai ni sebenarnya yang nak tahu macam mana sebenarnya tanjak yang dipakai oleh Laksamana Hang Tuah ni. Mungkin boleh cerita sikit lah. Okey, sebelum saya bercerita lah, kita lanjut tentang destar ataupun tanjak yang dipakai oleh Hang Tuah. Jadi kita ni kena ingat semula. Kat mana duduk benda ni? Letak di mana? Apa bukti? Orang kata sekarang dalil lah kan. Orang nak dalil kan. Dalil tu duduk dalam buku Hikayat Hang Tuah. Pernah baca tak buku Hikayat? Tak pernah. Itulah kau ni. Lepas ni kita baca. Jadi dalam Hikayat Hang Tuah tu ada menyebutkan tentang destar bunga yang dikarang untuk Hang Tuah dengan gajah kemulung.
Jadi sebenarnya di satu persoalan, macam mana orang tahu Daystar Hang Tuah ni lama benar? Kan 1400, 1500 sekarang ni boleh ada. Yang tu saya tak boleh nak jawab, tapi saya ada lihat gambar tu memang disimpan dalam dalam museum lah. Memang gambar-gambar tanjak lama lah. Dan termasuk dalam tu gambar Gajah Gemulung. Gajah Gemulung. Di karang di siapa tu? Kita tak tahu Tak tahu juga. Gambar hitam putih. Sebab untuk menghasilkan buku ni, kalau menurut pada guru saya, bukan hanya gambar-gambar yang didapatkan daripada sini, museum dan sebagainya, daripada luar negara. Yang dah dibawa keluar lah. Dah dibawa keluar. Sebab kira macam apa, tok nenek dia penjajah, ada cucu dia. Cucu disimpan. Dapatkan daripada cucu dia. Pusaka. Pusaka lah. Pusaka dia gambar-gambar tu. Tapi barang kita macam tu. Bayar bos. Okey, untuk bawa balik sini. Kita ambil salinan tu. Oh, salinan. Bukan. Ambil salinan bagi tu. Bayar. Free. Dekat UK, kalau guru saya sebut, orang tu semua duduk kat UK. Jadi banyaklah, beratusan ringgit lah habis untuk menghasilkan satu buku. Jadi di salah satunya, saya tak pasti sama ada gambar ni daripada luar negara ataupun di dalam. Saya syak benda tu masih ada dalam museum negara lagi lah. Memang ada keterangan tu. Sebab kalau tak silap saya, dalam buku tu ditulis oleh Tan Sri, Allahyarham Tan Sri Rubin Shepherd. Buku tu, gambar-gambar lama ni saya pernah tengok lah. Buku saya tunjuk. Dan salah satunya adalah gambar Daystar Gajah Gemulung. Daystar Gajah Gemulung ni? Daystar Gajah Gemulung ni dikatakan dalam apa, di Hikayat Hang Tuah tu dipakai oleh Laksamana Hang Tuah. Jadi dalam gambar lama tu pun saya pun tengok benda yang sama jugalah. Kena cerita dia ni. Macam tu. Jadi kita ada contoh ni? Ada contoh. Ada contoh. Ni boleh cikgu cerita sikit lah. Terbaik. Dah tanya nak cerita Jadi kita tengok alam Melayu lah. Ni macam tadi kita berbalik pada falsafah. Orang Melayu ni, orang tutur Melayu, kalau kita sama ada sedar ataupun tak sedar, siasat ataupun siasat, sama ada kita kaji ataupun tidak, duduk pada nama. Walaupun orang kata apa ada pada nama, tapi memang ada apa pada nama. Baru kita boleh nampak gambaran kecil ataupun apa yang ingin disampaikan oleh orang tu dulu. Jadi macam contoh ni, Gajah Gemulung. Apa yang masuk gajah ni, apa yang gemulung. Jadi apa maksudnya? Jadi kita kena pada nama dulu. Macam tanjak-tanjak yang lain tadi, Andri Guru Selebu tu apa maksud dia. Kita kena belajar sampai perkataan. Bukan hanya faham nama ataupun tahu nama ataupun hafal nama. Perkataan tu dulu. Jadi dalam tanjak Gajah Gemulung ni, gemulung ni bermaksud gading dia berpusing. Okey. Gajah yang dah tua. Gading dia. Okey. Sepul punya gajah lah. Gading dia dah berpusing-pusing, berpintar-pintar. Jadi menggambarkan bahawa gajah ni, kalau satu haiwan ni, kalau dia dah tua, dia satu haiwan ni bijak. Okey. Dia cerdas, bijak, dan dia boleh membuat satu-satu keputusan tu dengan tepat. Jadi daripada alam itu dibawa masuk falsafahnya dalam tanjak Daystar Gajah Gemulung. Macam tu. Jadi nak menggambarkan bahawa orang yang memakai ni bukan orang yang kaleng-kaleng lah. Jadi biasanya nama dulu ke? Kalau biasanya peristiwa. Kadang-kadang nama dulu. Tapi bukan buat dulu. Bukan. Dia bukan karang-karang kita nama ni. Tak macam tu. Jadi macam tu. Jadi tanjak ni kita pun tak tahu siapa buat bersama Hang Tuah tu kan. Jangan tanya saya. Siapa yang karang tanjak, saya pun tak tahu kan. Jangan tanya aku. Okey. Tanya orang lain lah. Jadi inilah tanjaknya. Sama sebiji macam mana yang dipakai oleh Hang Tuah atau tidak, saya tidak pasti. Tapi berdasarkan kepada keterangan atau bukti ada, inilah dia. Ini dia tanjak Gajah Gemulung tu. Itu Gajah Gemulung. Saya ada pernah baca juga buku yang biru kot kalau tak silap. Mahkota Alam kan. Katanya pun salah satunya dipakai oleh Hang Tuah, betul ke? Saya tak pasti, tapi ada lain lah. Ada juga. Nak cerita lah. Ini salah satunya. Ginilah. Ke banyak juga variasi dia. Kita ni ada berapa banyak. Topi ada, songkok ada, cap ada, serban ada, macam tu. Oh banyak. Tapi kalau kita bayangkan, dia ni Laksamana. Takkanlah satu jenis je. Betul tak? Betul. Kita pun pakai pejabat pun 7 hari 5 hari lah. 5 hari 5 pakaian. Lain kau. Tukar-tukar lah. Nak pergi nak jamuan raya lain. Nak kenduri kahwin lain kan. Nak jumpa girlfriend lain. Macam tu. Tapi yang masyhurnya ni lah. Yang ni paling masyhur. Paling masyhurnya lah. Ada lagi lah tanjak lain, tak nak cerita.
Okey. Nanti orang buat modal kedai kopi. Jadi cukup memadai apa yang dah tertulis dalam buku saya. Yang inilah dia. Yang ni Gajah Gulung ni. Ada macam spesifik warna ke kalau macam untuk tanjak ni? Kalau Laksmana, ini kita cerita pasal dah cerita. Inilah pandai sangat korek dia ni. Dulu-dulu. Ini turutan warna yang dulu-dulu. Kalau Sultan, dia memakai putih gading. Okey. Putih gading. Semua sultan ke apa? Kalau dulu alam Melayu semualah. Semua sultan lah. Sebab tu kalau kita tengok yang masih ada memakai ni, perak. Perak kalau tak silap saya, Kelantan pun ada. Kadang-kadang memakai warna tu. Yang kedua, kuning ni, Tengku Mahkota, Pemangku Raja. Okey. Pakai warna kuning. Kemudian, Bendahara. Bendahara memakai warna Ungu. ungu. Okey. Kita tengok mana? Pahang. Masih lagi pakai kan? Warna ungu. Dia berpakaian rasmi warna ungu. Kemudian daripada Laksmana, daripada Bendahara, jatuh pada Laksmana. Laksmana warna hijau. Okey. Hijau tua. Daripada Laksmana, pergi ke Temenggung. Temenggung warna biru. Oh. Daripada Temenggung, Shah Bandar. Shah Bandar warna merah hati. Jadi susunan colour tu ada dah cerita dia. Ini siapa makan. Tapi yang sekarang ni kita tidak ada satu benda spesifik. Tapi kalau kita nak ikut cara lama, sama ada dia Laksmana yang tua ataupun Laksmana muda ataupun jenis Laksmana, ni ni semua warna hijau. Oh, dulu semua memang warna khusus hijau lah. Dia ada warna hijau tu. Oh, kalau macam warna merah tu macam mana? Warna merah tanya apa ya? Tok Bruas. Okey. Tok Bruas ni warna merah. Tapi bukan merah terang sangat, dia merah nak pergi ke merah hati. Merun lah. Merah, nama maknanya tak merun sangat. Dia antara tu. Antara merun dengan merah hati. Dan itu warna asal dia lah. Kenapa saya masih lagi tak dapat sebab dia. Okey, belum jumpa lagi? Belum jumpa. Masih cari lah. Kita kata satu jenis lah perjalanan. Sebab tu saya daripada 2012 sampai 2025 ni masih lagi. Masih lagi belajar. Masih lagi mencari lagi dengan apa, dengan guru saya. Dan pergi ke belajar dengan guru lain lah. Sebab kita nak memahamkan betul-betul. Okey, kalau macam ada Lalang Hang Tuah ni kan dia ada kawan dia juga. Hang Jebat macam tu kan. Kalau macam Hang Jebat tu ada tak yang dia kaitkan lah? Untuk yang saya belajar, tak ada. Tak ada kan? Saya tak tahu. Mungkin ada. Mestilah ada kan. Takkan dia tak bertanjak pula? Orang handal dalam Melaka. Mesti ada. Tapi cuma yang saya belajar ni je. Yang dibuka oleh guru saya cuma Desta Gajah Gulung. Gajah Gulung ni. Tapi saya yakin memang ada. Cuma mungkin belum dibuka ataupun macam mana saya tak pasti. Kalau dari segi tanjak ni ada yang hilang ke? Tanjak warisan yang dah terputus dia punya? Ada. Kita tengok dari segi ni pensejarahan. Apabila satu-satu kerajaan naik, kan, kalau dia naik baru kerajaan baru, apabila dia akan hapuskan kerajaan yang sebelumnya, semua sekali dia akan hapuskan. Dengan tanjak, dengan Pahang, dengan Bersandar, dengan Sultan, dengan orang semua sekali. Hilang sekali. Yang kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu. Jadi memang kalau ditanya ada, memang ada. Apa jenis saya tak tahulah. Sebab ditanam semua sekali. Yang akan maknanya tidak akan tinggal satu habuk pun kerajaan yang lama tu, bila berdirinya kerajaan baru, dia punya semua yang barulah. Betul-betul dibuat baru? Semua baru. Dia takkan pakai dah yang lama ni. Itu cerita dia. Yo. Dulu lah punya hati tu kan. Ekstrim. Okey. Menarik. Sebab pasal Tanjak Hang Tuah ni pun cerita dia menarik lah kan. Dan ramai mungkin saya yakin orang-orang baru dengar ni cerita-cerita yang kita buka hari ni. Tapi cerita Tanjak Hang Tuah ni dia bukan semua orang boleh makan. Biasanya bermaksud macam bila kita cakap, saya explain tadi tentang gajah yang dah tua, bijaksana semuanya. Maknanya itu untuk orang-orang yang dah berjasa banyak. Biasanya baru kita boleh pakaikan apa, membuatlah. Saya pun sebenarnya kalau orang menempah Tanjak Gajah Gulung ni, saya akan tanya macam mana karakter dia, kedudukan dia, kerja dia apa semua. Dan paling minimum pun kalau dia seorang guru, dia mempunyai murid 3,000. Betul-betul orang yang orang yang nak berjasa, maknanya layak lah kata nak pakai ni. Maknanya dia pakai tu bukan kerana murid tu 3,000, tapi jasa dia menerbitkan ataupun melatih apa pesilap-pesilap tu sampai dah 3,000 orang. Barulah kita buatkan mengenalkan jasa kan. Jasa dia melatih penat jerih dia, melatih anak-anak Melayu kita dalam persilatan dah lebih daripada 3,000 ataupun lebih. Untuk pakai ni memang Tanjak dari segi kelayakan dia. Insya-Allah layak. Okey. Deep. Okey, mungkin ada kata-kata yang terakhir lah kan untuk generasi baru ni kan cikgu. Okay, tengok generasi baru ni mungkin
agak skeptikal sebenarnya dengan warisan-warisan Melayu ni. Dan kita mengharapkan yang sebenarnya yang mendengar ni adalah generasi-generasi baru ni. Mungkin boleh tak bagi satu pencetus buah fikiran ke kan kepada generasi baru ni untuk orang kata memberi peluang lah memahami ataupun peduli dengan warisan ni. Saya rasa tak susah benda ni. Sebab berbanding dengan zaman saya dulu, kita meraban jugalah cari macam mana. Sekarang ni kita dah war-warkan. Kalau sesiapa yang tengok apa podcast ni, cubalah cari apa Facebook Penilap. Di situ kita memang akan sentiasa update. Kalau ada bengkel-bengkel tanjak ataupun bengkel-bengkel lain, kita akan update di situ, kita akan buat. Tak susah. Belajar je. Bengkel Bengkel. Memang setiap bulan ke macam mana? Tak semestinya. Tak semestinya. Tak tentu jugalah. Pada susunan apa tarikh ke lapangan masa, guru saya ataupun kadang kita buat juga. Tengok. Tak macam dulu lah, susah macam dulu. Dah tak susah dah. Dulu kita abang-abang cari mana lah bengkel. Siapa lah nak ada. Sebab saya yakin setiap ilmu ni dia ada guru dia. Mesti ada. Cuma kita antara jumpa dan tidak. Jadi apabila kalau ada kesedaran, rasa minat nak belajar buat tanjak ni, kita kata pusaka-pusaka leluhur kita ni, datang ambil silakan. Di Facebook Penilam Kita ada bawakan. Jadi belajar, yang penting tu belajar. Datang dulu. Datang belajar berguru. Yang itu penting berguru sebab kalau meniru ni kita akan keliru selamanya. Dalam apa benda pun lah. Dalam apa juga hal. Kalau kita meniru, kita akan keliru. Tak ada guru Tak ada guru. Sesat lah orang kata ni. Kita faham lah. Barang siapa yang belajar tanpa guru, faham boleh jawab sendiri lah. Saya malah nak teruskan kata tu. Nanti 3 pula. Sendiri. Sendiri jawab. Jadi belajar, dan bila dah belajar pula, ambil faham sungguh-sungguh. Jangan belajar separuh masa. Atau semua masa pula. Jangan belajar main-main. Belajar sekadar kita nak jual. Boleh bukan tak boleh. Tetapi alangkah sayangnya warisan ini hanya sekadar dipelajari hanya untuk niaga. Kenapa tidak kita ambil faham sungguh-sungguh? Dan kita dah belajar. Kita belajar sampai dapat. Kan? Jadi orang lama-lama pesan kalau kita belajar satu ilmu tu sampai kau dapat. Apa yang kau dapat? Sendiri faham. Sendiri belajar, sendiri tahu. Jadi bila kita tak belajar tak guru ni, kita bolehlah meraban, kita mereka buat falsafah sendiri, fahaman sendiri macam ni lah, macam ni. Jadi tak tentu kalu, tak tentu kedenai. Jadi mana cerita yang kita nak kata nak letak warisan ni tadi? Warisan ni yang diperturukan daripada satu guru kepada satu guru dan seterusnya. Nama pun waris kan? Nama pun waris. Jadi kalau kita tidak belajar ni, sayang sangat. Sebab apa saya cakap gitu? Apabila saya berguru dengan Dr. Johan ni, Dr. Johan galakkan saya belajar lagi dengan orang lain. Dia kata kau belajarlah, lama-lama nanti kau nampak. Lama-lama ni kau tahu. Jadi saya belajar. Orang berguru Negeri Sembilan, pergi belajar dekat Perak, pergi belajar dekat Terengganu, belajar. Jadi gila. Merata lah pergi. Merata. Selagi ada, selagi yang sudi menerima saya sebagai murid, saya pergi. Lama-lama tu saya nampak apa cerita dalam ilmu Desta atau Tanjak. Jadi kalau nak tahu, kena pergi belajar. Kena belajar. Alamak. Okey, baik. Nanti kita akan letaklah link kan Penilamnya Facebook. Untuk sesiapa peminat-peminat yang muda-mudi ni nak belajar, boleh melalui Facebook tu lah. Nanti akan ada share kan dia punya, kalau ada bengkel dan sebagainya. Okey, siap. Jadi cikgu, kalau misalnya ada orang nak tempah, macam mana cikgu? Cikgu ambil tempahan? Ambil juga. Ambil tempahan. Melalui tadilah Facebook tadi. Facebook saya Facebook Micai. 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 Dengan serunai apa tadi? Peniup Serunai. Peniup Serunai. Jadi nama apa address Facebook dia Peniup Serunai, tapi nama Facebook tu Micai. Oh, okey. Okey, terima kasih banyak cikgu. Kita dah masuk ke penghujung podcast hari ini. Nampaknya banyaklah yang dicurahkan pada hari ini. Kita berharap dengan podcast ni akan lebih ramai orang celik tentang kita punya warisan. Dan podcast ni akan duduk bertahun-tahun lah. Kita harapkan macam tu. Semoga ramai mendapat manfaat. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi. Mungkin kita boleh berkolaborasi ke kan, untuk hasilkan tanjak warisan, untuk tengoklah macam mana. Okay, terima kasih banyak semua cikgu untuk hadir pada hari ini. Dan itu saja untuk kita punya podcast hari ini. Kita dah sampai penghujung. Jangan lupa untuk tekan subscribe dan follow kita punya tetamu-tetamu. Link di bawah description kita akan letak. Support mereka semua. Kalau nak tempah, kita dah sediakan dia punya link. Jumpa dalam next video. InsyaAllah kita akan ada podcast seterusnya dengan tetamu daripada Negeri Sembilan. Jadi subscribe dulu. Kita akan jumpa dalam next video. Assalamualaikum.